baca depan-depan mudah. Yang paling senang adalah add yang selalu dengan kanda. Add senang. Lepas tu dia kata macam mana nak edit. Lepas tu saya tengok CapCut dia. Kau tahu dia buat apa CapCut dia? Memang JJ je semua. Memang JJ je semua. Aku kata tak apa. Okay, aku bagi nombor editor ni, nanti kau cakap je dia. Tapi dalam masa sama kau kena belajar tau. Sebab invoice ni bagi aku kau buat seorang pun boleh. Akhirnya kau buat pakai telefon kau pun boleh. Lepas tu kalau edit kau buat sendiri pun boleh. Kau tak payah nak buang duit macam nak buang 100, 200 untuk hantar orang buat ni kan. So kau sendiri je. Tapi sedih lah kalau kau tanya aku sedih. Dia macam slow lah Noah ni kan. Macam, ya aku tengah cuba ni, kau doakan aku Kau cakap Noah, kalau anda kata benda yang baik, kau boleh buat duit, kau boleh buat masa depan kau, go je Noah. Sebab tu kita orang tolak dia dulu pergi. Sebab kalau tak, kalau kau tanya aku seminggu, kalau macam kalau aku live juga. Lah pendapatan tak menentu. Kalau kau tanya aku, pendapatan memang tak menentu. Kau pun tahu kan dunia host ni macam mana kan. So netizen akan nampak dekat kita bila kita dapat banyak je. Bila kita hari-hari macam gini, memanglah view ramai. Tapi tak menentu tu orang cakap rezeki kan. Konten tetap buat. Konten tetap buat. Tapi kalau kau tanya aku, Noah kalau anda kata seminggu tu, lain dia pergi main ayam. So kita orang bila nak berjalan, kita orang bila nak berjalan, Noah jom. Aku faham kan bila nak berjalan, tak ada Noah. Jadi tak complete lah kawan-kawan. Betul. So masa aku cakap masa ni lah Noah buat yang terbaik. Kau tunjuk yang kau tu ada bakat. Sebenarnya kau tak perlu pun aku cakap dia banyak. Aku kalau berbual memang lama. Aku bual dengan Kanda, bual dengan Noah, bual dengan Mang Kodok memang lama. Aku cakap dia Noah, kalau anda kata kau tanya aku, kita kecam ni dah biasa. So kalau nak tutup mulut orang ni, kita tak payah membalas pun. Kau just buat dengan apa yang kau capai. So benda tu yang akan menutup mulut orang. Betul. Orang cakap just kau buang yang negatif je, kau ambil yang positif. Tapi tak, aku minta tolong lah Zauz. Kalau dia kata nanti kau dekat sana, kau bimbing lah dia. Dia kalau kau tengok memang lambat tu dia nak dapat tu. Memang orang kata memang dia kena ada orang tolong, orang guide dia juga tu. So memang kalau kau tanya aku, dia tak malu lah. Dia tanya kan, selalu orang macam malu nak tanya kan. So dia tak pandai, tu dia tanya. Nanti tolong-tolong lah dia. Kau pun sekarang dah ibarat senior dah, power lah kau. Adalah. YT dah buat dah? Dah. Nama apa? Ni, aku terkejut weh sebab promote lah. Ni, kita orang sekarang ada 16,900 ni lah. ni, aku baru post satu video. Okay. Dapat apa? Aku post satu video 759k. Apa? Lepas Lewat. Weh, power weh. 790k weh. Sekarang dah 154k subscribers. Nama apa? Ceritalah. AI apa? AI Daus Ya, Daus ada Daus. So guys, kita sekarang ni ada 19,900. Korang boleh pergi subscribe Daus punya YT. Suka-suka support lah, suka-suka. Saya kalau nak push YT, saya tak ada. Saya post video kat TT je. So korang boleh pergi kat YT, korang subscribe Daus punya ni. Punya YT. Nama dia AI Daus. Daus Baju.